Bangsa yang berpecah sentiasa mudah ditundukkan, walau besar jumlahnya, walau kaya tanahnya. Dan atas dasar rasional itulah saya ingin menggagaskan idea untuk mewujudkan tekad ummah yang dimulakan dengan penyatuan dua parti terbesar orang Melayu, iaitu UMNO dan PAS. Ramai yang menyatakan bahawa macam tadilah, tak setuju dengan PAS sebab PAS dah banyak khianat kita. Sebab tu saya kata, belajar dari sirah Rasulullah. Kalau kita nak bercakap menyatu ni, biarlah dua parti yang terbesar, tanpa kita tutup penyertaan kepada parti-parti yang lain. Nak join tak apa, tak ada masalah, kita lalukan. Dan tujuan saya untuk menggagaskan tekad ummah ini bukanlah nak meraih saham politik, tapi dia merupakan satu kesedaran dan tanggungjawab bahawa dah tiba masanya. Dah tiba masanya orang Melayu benar-benar serius bergerak kepada arah sebuah penyatuan. Setuju atau tidak? Saya tahu nak menjayakan tekad ummah ni bukan kerja yang mudah. Ada harga besar yang untuk dibayar, ada pengorbanan yang untuk dituntut, dan akan ada tekanan dari pelbagai arah.